Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Shaliza Ottoman. Nombor matrik kad saya ialah AB220033 daripada kohort 18. Dalam program penglibatan komuniti ini, saya bertanggungjawab sebagai bendahari program yang menguruskan bajet aktiviti dan keperluan murid. Program ini dijalankan di SK Bandar Seri Alam Masai melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 3 dengan tujuan untuk meningkatkan mereka terhadap subjek sains tahun 1 melalui aktiviti yang menarik. Baiklah, sepanjang program ini, saya belajar mengurus perbelanjaan dengan teliti supaya setiap aktiviti berjalan lancar tanpa ada masalah kewangan. Yang paling menggembirakan saya ialah apabila melihat murid-murid seronok membuat eksperimen sains hasil bahan yang dibeli daripada bajet yang diuruskan dengan baik daripada saya dan barisan majlis tertinggi. Sebagai bendahari, cabaran saya ialah untuk memastikan setiap scene digunakan sebaik mungkin, terutamanya jika berlaku perubahan aktiviti pada saat-saat akhir. Hal ini juga mengajar saya menjadi lebih teliti, bertanggungjawab dan cepat membuat keputusan supaya objektif program tetap tercapai. Baiklah, dari segi sosiologi pendidikan, saya dapat lihat dengan jelas peranan sekolah sebagai institusi sosial yang membentuk cara murid berfikir, bergaul dan bekerjasama sejak kecil. Sebagai seorang bendahari yang bertanggungjawab dan berwibawa, saya juga memahami pentingnya pengurusan kewangan yang baik supaya semua murid tanpa mengira latar belakang dapat peluang belajar dan menikmati aktiviti secara adil. Saya sedar bahawa pendidikan memerlukan sokongan dan tanggungjawab daripada semua pihak untuk membantu murid mencapai potensi mereka. Baiklah, kesimpulannya, program ini memberikan banyak pengajaran kepada saya, terutama dari segi aspek amanah, sebab saya sebagai seorang bendahari program, mengurus kewangan dan kerjasama daripada kumpulan. Saya berharap pengalaman ini akan membentuk saya menjadi seorang pendidik yang lebih bertanggungjawab, peka terhadap keperluan murid dan mampu menyumbang kepada masyarakat melalui pendidikan yang berkualiti. Jadi sekian sahaja reflection saya daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.